Mimpi itu seperti sesuatu yang terletak di kaki burung. Selagi ia tidak ditakbir. Apabila ditakbir, berlakulah. Situ boleh mengelirukan. Inilah Imam Nawawi sebut ni. Fa inna ru'ya ala rijli ta'ir, tapi dia tidak sebut lagi. Seolah-olahnya mimpi ini berlaku berdasarkan apa yang orang takbir hak mula-mula. Yang dia tak beri royak tu, takut kita royak pada satu orang, orang tu pun takbir. Takbir tu jadi supaya dia royak. Zahirnya nampak gitu, tapi sebenarnya tidak begitu. Dengan sebab itu Imam Bukhari buat tajuk dalam Bukhari dia, Sahih Bukhari dia buat tajuk. Hak ni kalau ditakbir oleh orang yang memang reti, memang berlaku supaya hak dia kata tu. Tapi kalau dia royak kepada orang yang tak reti, tak mesti berlaku. Tak mesti berlaku. Dan tidak semesti orang yang takbir mula-mula tu takbir dia tu betul. Tak ada kata tak apa lagi. Bahkan dalam hadis akan datang kita tengok kan, Sayyidina Abu Bakar pun takbir mimpi orang satu orang tu. Baru ni kita sudah baca dah. Nabi SAW kata, bila dia tanya betul berlaku apa, Nabi kata ada betul, ada tak betul. Mana ada tak betul? Padahal Abu Bakar tu mula-mula takbir kan, menunjukkan orang yang mula-mula takbir tidak semestinya takbir dia tu betul. Jadi hadis ni kita tidak boleh pakai mengikut zahir dia, tak boleh. Hak ni nak rayaknya, hadis ni atas kaki burung. Ini bahasa kiasan dalam bahasa Arab. Nak rayaknya benda ni terlalu mudah jatuh, tidak lekat. Sebab kita kata spotlah atas tanduk. Di hujung tanduk lekat. Pakai gam kan dia lekat kan. Nak rayak sesuatu yang mudah jatuh, tidak akan lekat. Hak ni pun dia nak rayak gitulah. Mimpi ni pun benda lagu tu juga. Benda lagu tu juga tidak lekat. Tidak lekat. Tidak lekat tu apa dia? Boleh jadi kita terlupa. Kalau kita tidak royak kepada satu-satu orang, boleh jadi kita terlupa dan tidak boleh menjadi panduan kepada kita. Terlupa tu ada kalanya terlupa sikit je, dia jadi lagu lain dah. Kita pergi royak lambat-lambat, jadi lagu lain dengan sebab kita lupa satu perkara. Yang mula-mula kita mimpi tu segar boleh. Dengan sebab itu di sini hadis ni dia nak royaknya, dia nak suruh royak cepat. Sebab benda ni serupa sesuatu, kalau kita kata butir gandum lah, kita ada biji gandum ke biji jagung ke, hak terlekat di kaki utut, kaki burung, mudah jatuh, dia tak lekat. Letak di ujung kuku ke, kita kata tak lekat. Nak royaknya kepada sini, dia nak suruh royak cepat, tapi royak tu biar kena orang. Sebab itulah Nabi SAW bila pagi-pagi ada, kita baru ni kita sudah terjemah dah belakang, dia tanya siapa dia ada mimpi semalam. Dia nak suruh royak selalu. Dia tidak tanya kok lama-lama, selalu. Sebab apa? Kalau kena orang, mimpi itu diceritakan dengan tepat, maka ia akan berlaku. Ia boleh menjadi panduan dan pegangan oleh kita. Dia jadi sekurang-kurangnya kita jadi beringat. Kalau nak berlaku kurangnya sikit. Gitulah harapannya. Harapannya gitulah. Itu maksudnya. Bukan maknanya apabila orang mula-mula takbir tu mesti hak dia betul. Ya. Tak ada lagu tu. Sebab itulah Imam Bukhari kaitkan dalam tajuk dia, idza kana al-mu'abbiru musiban. Hak tu dia kaitkan. Idza kana al-mu'abbiru musiban, amma idza akhta'a fi at-ta'bir fala taqa'u ar-ru'ya ala tafsiri. Mimpi itu tidak akan berlaku mengikut tafsiran dia sewenang-wenang. Tidak lagi. Tidak lagu itulah. Jadi kita kena royak biar kena orang. Lepas tu kalau boleh, kalau kita mimpi, kita tulis molek juz'iyat dia tu, benda-benda kah dia, takut-takut terlupa. Ni sebab hadis ni ada ayat dah, mimpi itu seperti sesuatu di atas kaki burung. Dia ada ayatnya benda tak lekat, mudah hilang, mudah terlupa. Mudah terlupa pun ada kalanya dia berlaku, boleh berlaku. Ataupun kita tidak lupa semua lupa, ada beberapa bahagian dia. Bahagian-bahagian itu penting.
Bahagian-bahagian tu penting. Tak apalah. Lepas tu dalam hadis ni Nabi SAW kata, sesiapa yang mimpi molek, falyubshirhu, maka hendaklah dia bergembira. Kalau dia mimpi molek, dia suka. Tetapi tidak semesti mimpi molek tu dia molek kan. Tidak semesti mimpi molek tu molek. Tak mesti. Dan jangan dia cerita kepada siapa-siapa kecuali kepada orang yang dia senangi. Imam Nawawi kata dalam kebanyakan usul, yang ni dalam kebanyakan kitab Muslim hak asal ginilah, falyubshir. Falyubshir daripada ibsyar dan busyra. Tapi dalam setengah-setengah nuskha Muslim ni dengan fathah ya di sini, dan dengan nun minan nashr, daripada nashr, iaitu dengan makna isya'ah, falyanshur, gitu bacanya. Ada juga dalam setengah-setengah nuskha. Qala al-qadhi fil masyariq, Qadhi Iyad dalam kitab dia Masyariq, dan dalam syarah dia kata ini tashif. Falyanshur, kalau ada lagu tu, itu tashif, kesilapan titik, jadi lagu lain. Falyubshir, umur dia tu dekat-dekat dah, titik tu, jadi makna lagu lain. Kalau falyubshir, hendaklah dia bergembira dengannya. Kalau kata falyanshur, dia nak suruh siar pula, sebab royak. Sedangkan selepas tu dia kata jangan royak. Sebab itulah apa di Qadhi Iyad kata ini tashif. Tashif ini satu sebab lah yang menyebabkan sesuatu hadis itu ataupun bahagian tertentu daripadanya jadi lemah. Orang panggil hadis musahhaf, hadis yang tak betul mengikut asal dia kerana berubah balik. Berubah balik dan berubah titik. Dia jadi lagu lain bahasa Arab. Dalam setengah-setengah nuskhanya falyastur, falyastur, falyubshir tadi, falyastur dengan sin gitu, dengan makna hendaklah dia tutup, jangan royak kau orang. Jangan royak kau orang tu sebab tadilah takut-takut dia takbir tak tentu kali, tak kena. Tu makna tutup. Ataupun dengan maksud kalau dia tak royak pun pada ahli takbir mimpi ni, ahli takbir mimpi pun orang juga. Kalau dia ada tak kenal dengan kita, kau tak suka dengan kita pun, boleh jadi juga. Hak sepatutnya molek dia takbir ikut lain, pun boleh jadi juga. Tak royak lah kalau dah tu. Kena cari orang yang memang mahukan kebaikan kita, orang yang reti dan mahukan kebaikan kita. Jangan cari orang yang reti saja. Kalau reti dia tidak mahukan kebaikan kita, boleh jadi lagu lain. Itu maksud falyastur. Tapi hak ni Qadhi Iyad tak ada apa di komen, dia tidak kata tasahih pula. Maknanya ada dalam setengah-setengah nuskhah tu dengan lafaz ini. Dengan lafaz ini. Seterusnya hadis daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila zaman telah hampir, apabila zaman masa jadi dekat, lam takad ru'yal muslim takdzibu, hampir-hampir mimpi orang muslim itu tidak ada yang tidak betul, yang tidak benar. Orang yang paling benar di antara kamu mimpinya ialah orang yang paling benar percakapannya. Paling benar kalau dalam makna yang lebih umum, kehidupannya. Bukan percakapannya saja, kehidupannya. Dan mimpi orang Islam itu satu juzuk daripada 45 juzuk kenabian. Mimpi itu ada 3 macam. Itulah yang kita sebut tadi.
Lepas tu dia kata saya suka